Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Jangan risau, aku rasa kita memang akan menang kes ni. Lagipun drama ni mungkin sekejap sahaja. Aku silap guys, drama ni lama lagi rupanya. Video ni agak panjang, aku minta korang tolong tengok sampai habis, okay? Let's go. Update kes pergantungan 7 pemain warisan berserta saman FIFA kepada FAM. Selepas 23 hari berlalu, petang 17 Oktober pada pukul 3 telah berlangsungnya satu media khas yang dianjurkan FAM bagi memberitahu update terbaru untuk kes saman FIFA ni. Aku yakin semua rakyat Malaysia yang mengikuti kes ni pasti menantikan press conference ni. Semenjak kes bermula, kita memang menantikan respon daripada FAM. Okey, aku akan ceritakan dari mula hingga tamat PC tu. Kejadian berlaku di Wisma FAM, Kelana Jaya. Panel yang terlibat adalah Datuk Siva Sundaram, Datuk Seri Haji Rosmadi, Datuk Saren, Rockfriend, Serge Vitos. Dalam hampir 1 jam PC berlangsung, apa yang kita boleh faham? Okey, kita start dengan Datuk Siva Sundaram, wakil daripada FAM. Walaupun dengan hanya melihat beliau sahaja, dah timbul satu soalan. Mengapa bukan pemangku presiden di situ? Datuk Wira Muhammad Yusof. Untuk yang ni aku rasa kita skip je dulu, memandangkan aku pun tak ada jawapan untuk isu itu. Okay, back to our topic. Datuk Siva Sundaram memulakan majlis dengan menceritakan kronologi dari awal mulanya revolusi Harimau Malaya pada hujung tahun 2024 sehinggalah timbulnya isu dengan FIFA ni. Kebanyakan apa yang diberitahu adalah perkara yang kita semua sudah sedia maklum. Cuma ada beberapa poin penting, seperti dari mana mulanya aduan ini terjadi. Seperti kata Datuk Siva Sundaram, ianya datang daripada Vietnam tetapi secara individu. Selain itu, berita pergantungan Setiausaha Agung FAM Datuk Nur Azman bagi memberi laluan kepada Independent Committee. Seterusnya, mic diberikan kepada CEO Harimau Malaya, Rockfriend. Beliau juga tidak menceritakan apa-apa yang penting, hanya menceritakan tugas beliau sebagai CEO serta hierarki sistem management yang mana beliau memberitahu top management adalah TMJ dan selepas itu Harimau Malaya dan barulah FAM. Beliau juga ada menegaskan tim management tidak terlibat dalam sebarang proses dokumentasi 7 pemain itu. Seperti statement beliau yang berkata, "Our job is to identify player in the talent pool. One registration is cleared by FIFA, those player become eligible for selection. That's it." Rockfriend juga ada menegaskan bahawa TMJ tidak terlibat dalam isu ini. Dan yang terakhir, tibalah masa pengenalan seorang individu yang duduk bersebelahan dengan Rockfriend. Beliau adalah Serge Vitos, seorang lawyer yang telah menjelaskan bahawa mereka sudah membuat rayuan kepada FIFA dan jika keputusan FIFA tidak menjebelahi Malaysia, kes ini akan dipanjangkan ke CAS, Court of Arbitration for Sport. Beliau juga ada menegaskan main fokus mereka adalah protect the players and the institution. Penerangan yang seberengkas dari Serge Vitos. Itu adalah semua perkara yang telah disampaikan semasa press conference. Ada beberapa ketika di mana suasana PC menjadi tegang. Semasa sesi Q&A bersama media, bagi aku cara respon daripada pihak FAM bukan sahaja nampak tak bersedia, malah menidakkan salah itu datangnya daripada FAM. Begitu juga Rockfriend yang tetap firm dengan penjelasan beliau yang mengatakan pihak beliau juga tidak bersalah. Situasi ini telah menimbulkan suasana yang agak tegang di antara panel dan juga media. Gambaran ini jelas menunjukkan semua pihak yang terlibat tidak mahu mengaku salah. Dari press conference ini, kita semua faham kita perlu menantikan keputusan FIFA pada 30 Oktober. Dan jika keputusan masih tidak menyebelahi kita, kes ini akan dipanjangkan ke CAS. Jika ini berlaku, proses itu memakan masa berbulan lamanya untuk selesai. Oleh itu, memang confirm lah tahun depan baru kita dapat tahu ending kes ni. Okey, sekarang kita semua dah faham kes 7 pemain ni akan diserahkan kepada legal counsel iaitu lawyer Serge Vitos. Tapi siapa sebenarnya Serge Vitos ni? Ini serba sedikit mengenai beliau. Serge Vitos adalah seorang peguam yang pakar dalam undang-undang sukan dan orang tengah bagi penyelesaian pertikaian antarabangsa. Beliau bekerja di dalam firma Carlos Russell Specialist, Cawangan, Geneva. Kepakaran Serge Vitos adalah beliau mempunyai pengalaman luas dalam mewakili organisasi sukan, persatuan sukan kebangsaan dan atlet dalam prosiding di badan-badan sukan seperti FIFA, CAS,
mahkamah biasa dan juga mahkamah persekutuan Switzerland. Dalam resume beliau, ada tertulis semua hasil kerja yang pernah Serge Vitos ni terlibat. Tapi ada satu yang menarik perhatian aku. Mr. Serge pernah memberi nasihat dan mewakili Persatuan Bola Sepak Negara dan seorang pemain profesional agar mereka layak bertanding di Piala Dunia 2018 dan 2022. Aku ada melakukan beberapa pencarian, tapi semua berita tidak dapat memberi detail yang jelas. Malah berita ini tidak dapat disahkan sahih atau tidak. Cuma selepas berbincang dengan tim 12 Gang, aku hanya mendapat satu bukti, iaitu posting di laman sosial beliau. Kisah di mana beliau pernah membantu seorang pemain kelahiran Jerman bermain untuk pasukan Senegal. Agak-agak kurang lah dengan hadirnya lawyer yang berkualiti seperti Mr. Serge ni. Dapatkah beliau membantu kita untuk menang kes ni? Masih ada peluang ke untuk kita menang atau tidak? Aku share dengan korang satu kes yang pernah berlaku dan kes ini ada persamaan dengan kes 7 pemain kita ni. Kisah seorang pemain Ecuador yang bernama David Castillo. Beliau adalah pemain bola sepak yang bermain untuk negara Ecuador. Ada satu dakwaan bahawa dokumen identitinya, tarikh, tempat lahir adalah salah dan mungkin dipalsukan, sehingga membangkitkan soalan tentang kelayakannya bermain dalam kejohanan antarabangsa untuk Ecuador. Dakwaan itu datangnya daripada Chile dan Peru yang mendakwa bahawa Castillo sebenarnya dilahirkan di Tumaco, Colombia pada 25 Jun 1995. Tetapi dokumen Ecuador mengatakan dia lahir di Ecuador pada November 1998. Oleh itu, FIFA Disciplinary Committee membuka prosedur terhadap Ecuador dan Castillo atas pertuduhan menggunakan sijil lahir palsu. Pada peringkat awal FIFA, rayuan Chile ditolak selepas dokumen yang dibentangkan mengenai David Castillo ni yang lahir di Colombia seperti apa yang didakwa tidak disertakan dengan bukti yang kukuh. Namun, kes telah dipanjangkan ke CAS dan keputusan CAS telah mengejutkan ramai orang. CAS mengesahkan bahawa Castillo layak bermain untuk Ecuador dalam pusingan kelayakan Piala Dunia 2022. Tetapi, CAS juga mendapati bahawa terdapat penggunaan dokumen yang mengandungi maklumat palsu, khususnya tarikh, tempat lahir dan beberapa dokumen adalah tidak betul. CAS mengatakan bahawa Castillo sebenarnya dilahirkan di Tumaco, Colombia. Ecuador perlu membayar denda dan dikenakan pemotongan 3 mata untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Selepas korang dah dengar cerita ni, mesti korang rasa macam kita ada harapan kan? Tak adalah, aku pun tak berani nak cakap sebenarnya. Tujuan aku share cerita David Castillo ni sebab aku nak bagi tahu korang, kes macam kita ni sebenarnya bukan first time terjadi. Itu sahaja. Tapi kalau ikutkan memang macam ada persamaan kan? Sebab 7 pemain kita ni memang dah sah warga negara. Selepas mendengar penjelasan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Saifuddin yang memberitahu 7 pemain itu memang rakyat Malaysia yang sah. Memang betul ada asal-usul dari negara kita atau tak, ataupun memang diorang ni diberi kerakyatan, aku tak berani komen. Tapi yang pasti, mereka sah warga negara Malaysia. Untuk penutup, jelas sekali kes 7 pemain warisan ini memang banyak memberi kesan kepada kita. Ia bukan sahaja isu bola semata, malah isu nasional. Bukan sahaja memecah belahkan peminat Harimau Malaya, malah integriti beberapa institut telah dipersoalkan.